Ustaz kata Ustaz untuk 30 hari terus. Kau dapat pahala Ustaz. Alim kan? Masya Allah, banyak pahala dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kak, aku dah cakap dah ganti puasa cepat-cepat. Kau tu dah berapa hari? 100 hari ke berapa hari tak kau tinggal tak puasa? Ni dah tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan ni kau jangan... Okey, aku ada jawapan dia. Aku akan tanya ni seorang guru di depan aku. Nanti aku beritahu kau macam mana cara dia. Okey, bye. Assalamualaikum. Ustaz. Masya Allah, apa tiba-tiba Ramadan ni Kak Jah? Ni masuk Ramadan ni. Kawan Kak Jah dia tak sempat qada puasa. Dah lah banyak berapa ratus dah dia. Masya Allah. Tak tahulah berapa banyak dia. Berapa tahun dah tu tak qada tu? Itulah pasal. Dia tak sempat nak qada. Dah masuk Ramadan. Dah masuk Ramadan. Jadi dia risau. Dia tak. dalam Islam, dia qada memang tetap kena qada. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i kena bayar fidyah. Maksudnya kalau kata tahun lepas kita tak puasa Ramadan, ada satu hari lah contohnya. Dah masuk Ramadan tahun ni. Qada tu memang tetap kena qada dan mesti ditambah dengan fidyah. Fidyah kena tambah. Sebab apa? Sebab qada ni mesti wajib. Di hari dia yang tak puasa tu dia mesti qadakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kena tambahkan satu fidyah. Dan dalam mazhab Syafi'i lagi kalau tahun depan dia tak puasa lagi, ditambahkan double fidyah. Tahun depan tak puasa lagi, ditambahkan triple fidyah. Tapi yalah, mungkin ada orang yang dengar musik dia kata, "Oh, ratus-ratus hari ni Kak Ijah, macam mana nak fidyah pula?" Dia boleh pakai pandangan yang agak longgar sedikit. Cuma tidak didabelkan lah. Cuma sekadar satu fidyah saja. Jadi kalau dah ratus-ratus macam tu, banyak tu nak fidyah tu. Itulah. Saya nak suruh dia bertaubat dulu supaya dia berpuasa. Hello, Assalamualaikum. Ni ada jawapan dia. Kau tengok je lah video ni. Aku dah rakam. Nanti tengok je dekat media sosial. Tengok jawapan kat situ. Kau sebar-sebarkan supaya ramai tahu macam mana kaedah nak ganti puasa dengan bayar fidyah ni. Okey? Yang paling penting kalau kau nak dapat pahala lebih, kau belanja aku. Okey? Okey, Belanja Ustaz sekali. Ustaz sekali.